Ada satu pakcik tu, dia kata anak dia 3 hari dah tak datang. Dia pun tak mandi 3 hari. Saya pergi ambil baldi, lap badan dia. Nangis orang tua tu. 2 hari lepas saya lap pun dah mati, tuan-tuan. Oh, sedih, tuan-tuan. Anak-anak tak peduli pada bapak. Bila saya tahu dia mati tu, saya rasa Alhamdulillah lah, sempat juga saya berbakti walaupun saya tak kenal orang tua tu. Sebab tu tuan-tuan, jangan biarkan satu peluang pahala yang sedang dapat pada kita, kita biarkan pahala tu berlalu. Menyesal kita. Jangan kita lantak lah. Kadang-kadang isteri, suami kata, leha oi, buatlah dekat abang bubur kacang durian tu ada, kamu campur dengan durian. Bubur kacang orang tengok drama susah. Petang tu dia pergi ke surau maghrib, nak balik semayang, langgar adik motor mati. Sekarang cuba tanya isteri dia, nyesek tak ke leha? Sedih dulu lah, baru nangis buat apa? 3 malam tahlil. Kenurinya apa? Bubur kacang.